Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Digedanyo bak malamnyo mari sama-sama mak ngan ayah, walaupun taduk di dalam tadang di luar, mari sama-sama untuk awai mulafun bek sampai hana berkat acara gedanyo. Mari sama-sama tapujo dan tapuji Allah Subhanahu wa taala. Acaranyo sukseskan gara-gara panitia. Acaranya sukseskan gara-gara perangkat kampung. Acaranya sukseskan gara-gara masyarakat. Tapi sukses acaranya dikarenakan gebi kesuksesan di Allah Subhanahu wa taala. Menyanyian yang tak ingat sabi di gedanyo, maka hana muncul sifat sombong, maka hana muncul sifat berbesar hati, maka hana muncul sifat-sifat takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tamnoa ba Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara dari baro mungkin, dari buna bengah mulut mungkin, dari sampai malamnya tamnoa ba Allah bujroh berberkat gepe sukses di Allah. Dan yang dengar dakwah malamnya dan yang pegah dan termasuk bandum panitia yang hadir bak malamnya tamnoa ba Allah laginyo tamu sapat bak dakwahnya, belaginyo rupa tamu sapat kembali singgah lam syurga jannatun naim. Salah dan salam semoga Allah petruk pesampo ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiptun tak pegat mulut Nabi, tiptun tak menghanduri ke Nabi. Habis sembahyang sabi-sabi tak selawat ke Nabi. Harapan cuma satu, apa yang kita inginkan cuma satu. Semoga besok di akhirat gedanyo bandum merumpuk syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari la aunalah, pada hari yang tidak ada teman, hari tidak ada apapun, hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka yang terharap ba Allah karena saboh-saboh doa yang sangat diterima di Allah, Allah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun hantam pernah takalan wajah Nabi, hantam pernah tahu Nabi, hantam pernah tadengar su Nabi, hantam pernah tamat jaron Nabi, 1027 tahun kamu pisah dengan Nabi. Malamnya mak seakan-akan ayah wadah taduk di gedanyo bak dakwahnya, seakan-akan lekemah Nabi baru-baru wafat saja gedanyo. Nyanban cinta tanyo kepada Rasulullah. Dan ulun tuan yakin apa yang kita buat, apa yang kita cintakan, apa yang kita ucapkan, insya-Allah akan berbalas besok di akhirat kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menancit kepada al dan sahabat beliau sekalian, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim hormat talun tuan istimewa kepada Tengku Gesik Kampung Asan dan seluruh perangkat kampung. Tuha pet, tuha lapan, tuha adat, tuha pakat. Ta'zim hormat talun tuan
kepada Abu Imam Syik Kampung, Abu Imam Kampung, takzim perhormatan luntuan, Bapak Sekdes, Bapak Bendahara, Bapak Kepala Dusun, takzim perhormatan luntuan yang sangat istimewa kepada ayah rohani kita bersama Abadi Didayah. Kami doa Allah Subhanahu wa taala Abadi bergebi sehat sabi-sabi di Allah, Abadi bergebi sabi-sabi berkat ilmu sehingga kita nyoik geperno di Abadi. Dan apabila Abadi menyena pupungan Abadi sabi-sabi kita doa Abadi singgah menyegua Allah bergua dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketua Pemuda dan unsur kepemudaan kampung dan seluruh hadirin dan hadirat panitia Ban Bandung yang hana mungkin luntuan sebut satu persatu, insya-Allah getanya Ban Bandung gepemulia di Allah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Adik-adik nak ilun ikah menyeka kalian YouTube kenal kalian juk peng tapi nyo tetap tabah peng. Maka adik-adik duk kena je. Untuk yang tahu yang duk ino. Yang duk ini hana tahu. Ulam ini jangan tahu juan. Hanya jangan apa heli nya. Ya tahu je meninggal. Adik-adik untuk panitia tolong kalian tiat abang-abang yang duk ilikut lun, bapak-bapak, Pak Sekdes tolong kalian tiat. Anak mit yang duk hana pegah haba, yang duk hana syekh. Anak inang duk aju ilikut kena maju. Baik banyak-banyak kamu wewe dikah. Anak udah ada pegah peng, rata sago terus. Nyoi dah bendung tu. Untuk mana? Hai, ilun baklun napeng pat. Analu. Untuk menyetertib anak mit, bapak-bapak yang ikut, menyenat toki-toki yang ikut untuk juk peng kan mit. Setuju? Bak bola tak kala la kemah ronyo. Siga main bola tengku. Iroro peng. Nak yang tiap-tiap peng ulangit. Berebut-rebut peng on tertuh di peng. Nyoci teh malamnya badakwah. Yang tajuk ke pemain bolanya mentaturi dan tapi malamnya tajuk kerana anak kita tajuk yang duk iku gure nyawaron hakim biar cocok lagi nekalan di anak mit yang nekalan di dana pokoknya pandangan biar tolong kedih je tapi biar salah kalian tapi nama ina nanti biar rumah mai malamnya saya beri Ronaldo dengan dakwah kaji tak mulai mak nyo ilun kalian mak sip lelah guna payah jak ba ibu bidan kan gara-gara melahirkan kan guna lem khanduri lumah lemak beklam ulun tuan dakwah di lampuh saka sigli mak truk rumah beklam poh le guna bengah pos kurung na dakwah mulut di luk semawe saboh bak kantu guna poh dua nak dakwah mulut di belang pulau dulu semuanya sabut tu. Nyo yang kelih mak malamnya. Maka agak lemah bacut. Guna lah minta ubat pak ibu bidan. Tapi alhamdulillah ibu bidannya luar biasa. Karena gedepu tengku yang ya cak ubat. Watel pegah padumpeng ibu bidan. Hana payah kedih tengku ha. Ya hana payah peng. Maka je kedengku. Nyo punya tengku hana payah peng. Menyawak nyanjak lah kemah mak 200 ribu lah kemah. Ha pakan karena tengku. Nyolun tuan laki maah yang pun bak abadi leh. Nyolun hana mangat sagai abadi. Lun lo berdoa, bunuh tengah lunduk lam latah ya Allah. Abadi bagi ya Allah. Bena abadi no ya Allah. Hidup bergabar menyana abadi ya Allah. Cuman abadi lun kalian leh lo berdoa kan gua udah dalam kedamang yang nancu doa lun. Makanya kadang-kadang doa supaya diterima mak ya. Kah, kaji tak mulai. Anak mit duduk anak soleh. Mau buat aja. Anak mit duduk anak soleh. Mak duduk mama soleh. Nyampu lah mak. Tapi mak ilun lonjak dakwah pun nyo katangai padum tanggai sebelah. Ilun lonjak dakwah mulut pun tanggai 2 mak. Mulut tanggai 5, lonjak tanggai 2. Nyo kan pujong-pujong. Kalau truk kedih Abdia Aceh Barat Daya, mulut pun. Kalau truk kedih Ucalam. Kaduaga kedai Ulangsa. Kaduaga UPD. Duaga Aceh Timur. Nyola kemah. Malamnya ulun tuan kalian pengunjung dakwah yang paling ramai. Ramai dah malam. Dalam bunuh
Luar bunuh. Anak mit bunuh. Bunuh. Redih kawan. Jadi hana, yang pertama redih panitia tak. Yang kedua longkalan redih seperti sakratul maut. Kedua Tuhan. Neu mak, bakal pak. Orang menjaga Tuhan tak minta kursi. Neu anak muda apa berjalan Yang mana idang? Yang idang tu sampai pos 12 atau pos 11. Tapi menyak orang Tuhan hanali pang gedang. Kajit. Itanyo tak pegat mulut tip tun betul. Kampung tanyo menasasan sabi-sabi pegat mulut betul. Beile tak pegat menasasan menasah lain pegat mulut tabi-tabi betul. Lon tanyang bak ron tip tun nama khanduri pegat mulut ngan nama khanduri mulut nak pernah gasin panitia ti jawab puno dan pegat mulut cukup ramai jamai tu khanduri kadang-kadang hana terprediksi daripada jamai tu. Lon tanyang bak urun ron nak khudung khanduri itu membuktikan bahawa mulut khanduri mulut membawa kepada keberkah. Mak buno di belang pulau kira khanduri mulut urang kaya nyan kira gitu gesi lumo sabong gepegat dakwah jauro poh dua dakwah sampai poh le gu undang urang kampung gu undang jamaah kira gepegat ulun tuan kalen tiap tun beliau nyan gepegat mulut saboh lumo gesi tapi mak ngan ayah apa yang terjadi peng tamah haju-haju ternyata menyakaim tamu sedekah bak mulut menyekam khanduri ke Nabi Muhammad tamah di Allah Subhanahu wa taala. Dan tanya yang mak-mak yang ikelun bunuanan mekhanduri. Kibat. Beraya tu. Mak-mak yang la menasah bunuanan mekhanduri. Mak-mak yang ilua menasah bunuanan mekhanduri. Yang redih kibat nama mekhanduri bunuh. Yang jika awak mekhanduri awak baju khanduri ku. Menyekhanduri mulut mak lakai maah payah tasalut ke urang inang tanya orang agam. Maka di urang inang tengku kadang-kadang menyebab acara-acara hanadu. Neu buno mak MC urang agam. Beut urang agam. Kata sambutan urang agam. Kasidah urang agam. Yang juk santunan anak yatim urang agam. Seakan-akan urang inang hana gerakan sapu. Seakan-akan urang inang hana pupuk sapu. Seakan-akan orang inang hana kompak dalam kampung. Tapi kalau kita teliti lagi, ternyata yang menjukseskan mulutnya mak adalah orang yang yak belanja orang inang kuragam, yang magun orang inang kuragam, yang bau nasah orang inang kuragam, yang pajuh orang inang kuragam. Yang kenyambut dan nyotakan nyo mak pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Geshi melalui Bapak Sekdes, ulun tuan pingat, uke apabila sambutan mulut, begah abah dakwah, begah bacut penghormatan yang cukup raya kepada ibu-ibu, kepada orang inang, sebagai bantu penghargaan kepada orang inang. Mereka yang telah berjuang untuk menyukseskan mulut di Melasa Hasan. Betul! Kecewa mereka. Hek je kurinang. Tapi mak beyon, nyan dari malam beklam kan mekhanduri. Dari malam beklam kan nepih bumbu. Lakai maaf. Ngenyan ke danyo tamang syuruh. Mekhanduri. Be'ilai ke Nabi ingku. Tamagun ke lakoi. Pak Yahana jelah. Merupok pahala. Tak tagun bu ke lakoi. Seram pepep merupok pahala. Pulam ikhlas hati. Tamagun ke Nabi Muhammad. Tapi anak yatim. Tapi ke uke mana. Menyajit tarubah bacut. Menyajit. Lawitnya ya ulun tuan kalian mak le yang salah dalam khanduri mulut. Anak yatim hidupkan ilikun yang salah. Nabi tanya umur 2 bulan meninggal ayah, umur 6 tahun meninggal mak. Nabi tanya anak yatim, lagi gepegah dia teguh protokol buno. Nabi sangat senang kepada orang-orang yang pemulia anak yatim. Bahkan dia pegah engku, Nabi bersama orang-orang yang memuliakan anak yatim hakadza ma'i fil jannah. Maka singgah mak menyana mekhanduri mulut nekubah BU irumah nu undang anak yatim meduaro tengku nak payah undang gesi hana payah nak payah undang tu hapet hana payah nak payah undang urung-urung penting hana payah yang payah nu undang mentang anak yatim lawitnya nacit undangan-undangan anak yatim tapi likut hidup tu
Watai truk perangkat kampung ikut. Kena. Ini Pak. Ya, Pak. Kita sampai ke pahangan, Pak. Ya. Truk anak yatim ku. Anak yatim lah. Kena je. Boleh ke dia? Sampai ke mana apa? Ai nandu lekat. Padahal kita balik benda ni. Gesiknya. Tu apa nah? Kena je. Budih boleh ke moh je budih. Anak yatim lah. Ino. Ni melasah mak. Ya hai. Abang. Bek mangen mak. Mutu angin baju. Ilung kat mangen roh. Angin lu kita mah angin ni ancung. Mak acin kalan. Watai musim caleg jamun. Watai musim pilih anggota dewan jamun cin kalan. Watai dah pegak mulut awaknya ramai pegak spanduk. Dari anggota dewannya anggota dewan je. Watai teruk awaknya pemulia menandu. Teruk Pak Camat pemulia. Bahkan menyetruk Pak Bupati pemulia. Kadang-kadang sedih hati anak yatim. Maka itanya singa menjadi pegak mulut anak yatim. Ya, duk. Tak pegat makanan sabuh talam. Tak pegat makanan sabuh tabak. Khusus ke anak yatim. Dan idana mak menyandang anak yatim rumah hai abu. Bek niat kumit anak yatim yang pajau. Lalu mana orang ke kumit ngamang kedua. Pajau bek malai-malai apa? Bek malai-malainya bunda kalan. Han malai tak kalan lagi kan? Yang mana kenai? Adik? Paju yang hana habis untuk bunda buku, bunda nak ajak ulikut. Pokoknya rok bunda kena berkabih. Semangat anak yatim. Nah yang ke lah milikut, nah yang yaji ke lawatan yatim paju hubu. Tiga itu maju. Tak kawan-kawan itu maju aja lagi ada lampu biar. Ya pegah bak gop. Hai mak, anak yatim memang lagi nyan. Pakal lagi nyan semaju. Kadang-kadang hantai kalian bak ayah. Baik anak yatim, anak draw nama yang mantang nama mantang nak ayah. Tiga punya itu memang makanan tetap lagi nyan semaju. Anak payah takkan-kan ke anak ya. Maka pegak kanduri mak. Tengku, sabar-sabar agak pegak mulut tengku. Ikut anak muda. Sabar-sabar agak pegak mulut. Memang menang. Tengku di Aceh trip tat agak mulut tengku. Memang menang. Nyahai. Dengan semangat maulid kita bangun ukhuwah silaturahmi yang baik. Ternyata mak dengan ayah maulud yang tak pegatnya untuk pegang tala silaturahmi. Ni kalian mak. Kampung Hasan ke pegang maulud bak tanggai sebelah. Kampung Kedih Hukelam bak tanggai belah. Kampung Kedih Lam barosa mulut phone bicok. Bak dayah Kedih entuk bak bulan 12. Makan menang. Nak orang bisa datang-datang bersilaturahmi. Seandainya dengku uronyo man sabo Aceh mulut. Kampung-kampung mulut uronyo. Maka orang tidak bisa bersilaturahmi. Maka cina kalian galak dia. Anak muda kompak. Nya anak muda aku bak pegak panggung muno naik anak semaya. Yakin dah ke? Nampak pegak panggung kampung hias tipek betul Ustaz Junaidi dah. Oh, mantap. Gecok engku imum dia abadi dia abang. Allahu akbar, Allahu akbar. Bang sembahyang asar, bang sembahyang lehu. Gekun dia abadi. Kasih pilih. Sembahyang ile. Kenapa? Antuk panggung dah pegak lah. Ikut anak muda. Abadi. Lanjut you. Kamu hanya kenang kutol dulu. Menyabak sembahyang baik tayu. Hai anak muda, akemah. Tikah ka pegak panggung, ka pegak mulut, ka bagi khanduri. Macam ka pegak ka gotong royong ke mulut. Hana ke sembahyang, tamang syurga. Tamang, yang ni salah ron. Yang pegak mulut hana sembahyang, yang pegak dakwah hana sembahyang, yang pegak panggung hana sembahyang. Tamang syurga. Tamang. Ruk dalam syurga ya pegak-pegak panggung, habisnya tebit dalam neraka ke dia. Anak trip-trip aku tiap tak kalau pegang panggung ke malaikat. Dah kasih kata. Tapi alangkah bagusnya apabila kita lanjutkan dengan solat sehari semalam 5 bohwa. Mak adik ikah kakalan lagi nyo nak bahagia. Ai malamnya kakalan acara-acara nak senang. Mak hot nak senang. Nepatih mak na gampung ka 20 tahun hanai pegat dakwah. Tapi ulun tuan dengar gampung menasah hasanyo situn dua berdakwah. Urang mulut cukup 3-3. Maka tamnu'a ba Allah gampung menasah hasanyo. Gara-gara mulut malamnya, akibat mulut malamnya untuk tujuan yang baik
untuk mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Yang pertama tujuannya untuk bersilaturrahmi. Dan nyo aja bengih-bengih abang. Nyo na yang jak ba mulut bengih-bengih kena bengih ke dia. Ilun tapi ilun perah dalam dakwah lung, leboh mentang silaturahmi jaga. Nyo pun dia tetap. Yang pertama ngan mak ngan ayah. Urang agam. Dah ayah. Dah ayah nak mak kah. Ayah jangan dia. Kak, ni kalian kena mak. Urang agam. Idana kalau nak kahwin, phone berbakti tetap ke ayah ke mak. Anak muda yang baru-baru berkahwin, berbakti tetap ke ayah ke mak. Urang inam, berbakti tetap ke lako. Yang pemufum. Anak muda baru berkahwin, tak kemah. Ke mak-mak hana tinggal di, taklah. Silaturahmi yang pertama kita jaga dengan mak dengan ayah. Pakon. Nah, mak menyalun tuan pegah. Dua roh urang yang akan benci kepada kitanya. Dua roh urang yang akan puputuh kitanya. Anak muda punya tengah kaya, ramai ngon. Tengah tamang penjara, hana urang yang galak kekah. Hana urang yatim yang tahu kekah. Kecuali dua roh urang, urinam. Yang pertama, mak kitanya. Yang kedua, rumah. Phone kitanya. Rumah phone. Rumah kedua payah cijang. Nyala kemah. Orangnya ramai ngon. Ngan mak hanagot. Orangnya ramai ngon. Ngan urang si hanagot. Padum le anak muda yang hanapah ngan mak. Padum le anak muda yang hanapah ngan urang si. Menyanyan terjadi. Nepatih mak ngan ayah. Tip uro tak pegak mulut. Sabi-sabi tak semayang. Han akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Yang penting pertama urang si. Jaga begat. Nyolong buka acara lu ngan orangnya mak. Urang si. Ni kalian mak. Nuwa rumah ni kalian mak dengan ayah. Ini kalian. Nyahai kedua-dua. Ayah mana kedua? Mak likut. Tanya kabeh raya-raya. Sabah kau Bandar Aceh yang kuliah. Menyana ijak. Sabah kali kawin ke DU PD. Sabah dengku. Kak kedih yang kerja biru. Tinggal dua. Lampu rumah ke malam-malam. Sakit dua. Gehoi mak. Gehoi permoh. Dek. Watang. Dek. Oke. Baiklah. Hai aku beda. Aki aku nama ngaragai. Kalau kajak dia adik. Punak dagun sukunya. Anak dagun tapu. Mubororum anak dagun. Anak hai kemagun dia kala. Geglik kira kemak. Gecok api penuh belakang ayah. Lehedro anak kutunya ayah. Ini kala ayah. Karap 17 puasa ayah tabuh anak telepon dia. Ngorong si begat. Sedih tak urung si. Ilo kalau rasa. Ilo kata Tuhan. 26 umur. Anak mate tengku. Ikun ke kedanya. Pada tamu yu tengku. Hai patih. Mendak-dak lah mati. Ternyata begitu sakitnya. Orang tua apabila anak yang membentaknya. Anak yang kemudian tidak berbakti kepadanya. Maka yang pertama. Ngorong si begat. Baik putuh-putuh dalam selami ngorong si. Nabi nak pernah hijak sahabat ditanya mak dengan ayah. Ya Rasulullah. Long kuna kalan Allah tersenyum ke lun. Gekende Nabi. Kawal rumah buat ayahmu tersenyum, maka buat ibumu tersenyum, maka Allah tersenyum kepadamu. Ketika ayahmu marah, mamamu tidak suka, maka Allah juga tidak suka kepadamu. Yang pertama mak dengan ayah. Adik, tanya hanjit jit ke anak durha. Hai, nak durhaka ngemak dengan ayah. Nak durhaka ngemak dengan ayah. Nak tom kabantah mak dengan ayah. Ngin kena hai. Si kurang bulan 10 huruf kita dalam kandungan urang si. Insya-Allah. Ti kurang bulannya danyo bersua. Si kurang bulannya danyo dalam kandungan. Tak pajuh putra yang pajuh mak. Maka watai udip danyo bek putuh-putuh silaturahmi dengan mak dengan ayah. Anak. Ilung mak merumpuk kira orang kaya agak mengadu bak lu. Nyo kisah nyata. Junaidi buat neduk dia. Gen putran. Junaidi acini kala rumah long Junaidi. Nya Pak Ubiraya. Rumah lagi bak film Indosiar. Junaidi ni kala rumah long Junaidi. Nya Pak Ubiraya acini. Rumah rayang. Ilung Junaidi nenggak dalam garasi rumah lu. Lu tamang dalam garasi rumah.
Rap 12 buah motor lagi rumah motor Syahroni. Kaya tahu. Geken tikrek balun. Ku Junaidi. Lun sipu segan ku Junaidi yang lu rasain. Putra apa? Lun kurang bahagia ku Junaidi. Lun malam pikiran. Lun hana lun nikmati harta lun. Putra yang salah gure. Lun ken segai BO mak lun tanya bagoknya. Bapak, padum trip ke hana luar ba urung si. Gepegah karap 2 ton lun hana luar ba urung si. Nama masalah lun ba urung si. Hanya betih lun papa untuk support jok Honda, jok motor, ya wa ba urung si. Singah telefon lun lom. Gua ba urung si dengku. Ke telefon lun singah bengah bukeun. Betul ku Junaidi. Lun jino cukup bahagia, berkelam, mangat hak denget lun. Belum pernah lam 2 tonyo lun denget. Pakon urung si katanya perwakilan Allah dalam dunianya. Bengeh teku urung si, saban lagi bengeh ke Allah Subhanahu wa taala. Maka silaturahmi yang pertama, tujuan tak pegak mulut nak silaturahmi. Maka silaturahmi yang pertama kepada 2 urang si. Yang kedua, silaturahmi yang kedua ngelako minum. Agak minum. Suami isteri berpah-pah. Teori inang pi hanapah ngelako, hanapahnya hanapah je. Idan ni ada pegah hanapah ngelako, kapah tak ro ni. Ada hari inang lako long hanapah. Kadang-kadang uragam yang kenya. Tunggu, rumah long hana jelah. Ke uragam. Katanya abang-abangnya, na jelah ron. Ngelako begot. Mak, hai. Dengar gede, lako ron. Yang mat kunci syurga. Kalau. Nahi, ini kalau. Cocoknya yang mat kunci syurga. Hana batih mak, nuwon ke malam rumah, dengar ke lako, sap kalau. Nyo ke pegah dengku berkelam yang mat kunci syurga. Nyo cocok awak mat kunci neraka. Ada lagi-lagi nyan dengku, nyan hai lako. Punya bagi kena lako. Ya Allah, baik pertama rumah long dalam syurga ya Allah. Haram ke pertama di Allah dalam syurga. Pakat karena hana ridha ba'la. Ini makna pelai tamang syurga. Ngelako bukan. Tengku elok hana payah tak ke ngelako dia tengku. Elok ku sembahyang 5 wateng ku. Elok tengku ada mulut 3 juta ku jok beg. Elok tengku 2 ga ka pujak umrah. Elok tengku haji pu ga ka pujak. Elok tengku punya sedekah nunggu isa. Punya nuku buat menandung sampai hana ni ibadah. Punya hana gat ngelako getuk pintu syurga di Allah Subhanahu wa taala. Ni mah. Awak mat pintu syurga. Tapi nyo hana yakin ro. Ilaka pemenan. Ai, nak perumah gak silaturahmi dengan kitanya, itanya begat dengan perumah. Mak menyat lako degat, tanya gak Tuhan. Menyat lako tanggungjawab, tanya gak Tuhan. Takai maaf, kuno nalung pegah bak kedai, saya duduk dengan tuku 2 haput. Uronyo kejadian ku di Aceh ayah. Introspeksi diri coba. Di Aceh ternyata uronyo cukup banyak perempuan-perempuan yang meminta pasah kepada suaminya. Cukup banyak perempuan-perempuan yang meminta cerai kepada suaminya, menggugat suaminya di mahkamah syariah. Ternyata setelah kita selidiki, mengapa mereka menggugat suaminya? Ternyata kebanyakan suaminya tidak bertanggung jawab. Malam poleh dalam truk rumah, buat main judi online bak kedai, buat hantam truk rumah, kerja hantam pah puak peng rumah. Suami isteri menggugat cerai kepada suaminya. Baiklah mak, dan ni menyalai lagi nyola ko nahawan. Kenal ni kalau menyalagi nyola ko nahawan. Menyalagi nyan. Ilo menyalagi nyola ko na payah gedi. Nya mak acin kalau makahon mak ayah dro diangka kecewa-kecewa dengan koron mak. Maka menyona anu inang nemida lako ke anu drone yang butoy-butoy bisa bertanggung jawab. Nemida model-modelnya mak. Yang mana punya laki mah teori inang jino pi matri baju. Ilo kau kengkeron ada palain menanti. Teori inang matri sangin. Nya menyonatruk calon melintas suk bejai kuning pegawai negeri mutulih hino provinsi Aceh. Nya haji mu kalen pi. Nya ijak motor Fortuna padahal atangan ni pinjam siat. Ikut rumah idang motor Fortuna nya dia jing ayah calon tinyak tanya truk. Ya wi kena wajah kuning. Calon tinyak tanya truk. Adik tamang. Pujit na bandrek jit. Nya dempu pisang-pisang goreng dia abang. Kepikir dengku ka pegawai negeri. Kepikir dengku ka P3K. Cocoknya nya pakai ke kelintuan deng. Tapi menyotruk model-model lagi yo. Ngani jakrung.
Kenang Vespa. Kalau naik demam motornya kenapa? Bere. Lagi pelangi Yang pelihan pak. Mencupai aki. Memang bahan karet tapi meninggal dia. Mak, nyahai truk model lagi nyawa rumah. Jangan kalak sangat. Sebab mendengku siangin. Sebab muka piak. Jak lom dengan Vespa. Sampai ke rumah mati Vespa. Pop. Gak ke ni mak tuan. Ayah, acin debit ya. Lagi nak orang lelaki tergah pai. Calon melintai ni orang lelaki tergah ke pegah. Plak hidang ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak fikir orang lelaki sedekah. Junaidi ya ke? Okey, Rupaji. Junaidi ya ke? Junaidi dari mana? Dari rumah, mak. Najak udah ya haranya? Nah, mak. Yang kenya Junaidi. Mungkin udah mau nak pegah-pegah baik nanti kan? Lu luar, kau nyai dalam. Junaidi pak kerja. Bak daya mak babati. Oh, babati melasasan. Ya, mak. Padung gaji. Herdo mak. Kiuro 6 bulan 3 baru hidup biji. Oh menan. Alah hai Junaidi. Maki bahan teman. Oh, nya sabotul nak tanya. Nya dana sampai-sampai pakai eja kerung hari-hari. Nya mak guyu abati pakai eja kerung sampai-sampai hana pakai lu. Maki bahan mak perlu cucu cik 2 ro sagai. Mak pakai masalah cucu ngeja kerung mak. Hai dah dengar-dengar orang pegah, nya orang pakai eja kerung ramai anak min. Karena watai kebayang dia urinang tang jala kemah abadi. Watai kebayang dia urinang menyauragam pakai eja kerung, menyatungku-tungkunya cahana pakai kolor. Nyala uleng. Jala kemah tu. Ika mona cin dua lapih di dalam tu. Han serta merta juga tu. Ai mak, ya ha. Nu pilih lagi nyo lako anak nu. Insyaallah judi online jauh, narkoba jauh, soleh membawa anaknya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wadajit suami isteri bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sampai ke syurga. Amin. Pilihan lagi nyo. Nyo ke nya melintai dalam kemah bang. Patem kawin matang hebat. Gaya ke ni. Lum kawin no oi. Dipegah abang mak tuan, kiba mak. Yang kenyamah. Kenang luan ku la kemah. Nyan watai pegat pesta keji. Bukat pesta ubi raya, bukat pesta menyambut calon melintai PNS, pegawai negeri sipil. Di mak ka kenong ngabaje nak kata duit no. Mulai mata ka kenong. Dia ayah kata duit samping, yang pegah-pegah bagok belum. Calon mak PNS. Adik-adik yang dara-dara, jangan salah pilih. Jangan dara, yang pertama. Kamu tu, kami minta lah kau yang kena macam-macam. Beda lain-lain, beda barang-barang kak do. Iban, cocok. 4 pemain. Yang kedua, baik ni fikir, baik ni pita yang kenang sabe-sabe. Menyanyian 2 buah mak, ni mak sehat lagi. Sabe-sabe hana kenang, judi hana kenang. Tiap malam mengidam. Sigo dakwah. Nah, tamah ju. Awaknya napeng 2 juta saja. Lah mati kepak mah 5 juta go. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nyanggu. Hai punya lagi nyok. Maka ho adik-adik dara-dara. Yang cinta-cinta yang ipegah-pegah yang kau menandu. Yang pegah-pegah cinta kah menyegelam kawin dia semua meruah itu. Kau fikir betul tak ikah kan senang habis baik pegah. Adik cantik kali ya. Kajak dalam pagar ke dia ada. Jangan hai, kak sayang ke mak. Mak, ingin kena ayah. Anak muda yang nak minta jodoh, nak bahagia singa, minta apa buah perkara. Yang pertama, minta yang cantik punya anak ron anak agam, minta yang ganteng punya anak ron anak ina. Minta yang ganteng. Mana nak perlu ganteng cantik engku. Ron kalau merasakan ingin kibanhi. Anak pada banggakan sagai engku.
Malam tanah tak menghadap gotnya lumpur hantu. Hanta durhaka. Tajak bak pesta, tak ganding jarogoknya ikun. Ngangan tukang parkir, fikir tukang parkir. Maka minta yang ganteng. Nyahat. Kamu orang agamanya cantik. Menoi tanyang dia nak agama ulun tuan. Tengku Junaidi. Wan, yang cantik kiban ku Junaidi, yang cantik lagi road. Makai tanya agam taluh road ile. Acok kaca-kaca pion dah le. Ancu. Hitam 70%. Merumpok awak inang hitam 67. Ngawak inang ni bedak pedih dik. Muka putih, jaro hitam. Aki pelang. Nyambai ibu budak. Ani inang menyajib ibu budak bahina mentang. Kedih-kedih ibu budak. Bapa aki ibu budak. Nyo tak Honda lah kemah gua. Cantik tak. Buam ibu puan jelbab, buam taku kai jam. Waktu tak aki kam geratan lah kemah. Maka adik-adik biasalah pilih. Jangan cari yang di media sosial. Tapi langsung di dunia nyata. Menyamerumpok pada dakwah, bungkuh. Menyamerumpok pada pasar malam, tinggalkan dia. Pilih yang cantik. Nak perleh dengku lakor digantung. Nak perleh dengku permuah cantik. Ustaz Junaidi yang pada dakwah boleh dakwah. Sap. Assalamualaikum. Bunda. Sayang. Boleh dibuka pintu. Sap dibuka pintu. Ayah ke sap ikhim, sap pulih head. Namanya permohonan dari pelang ya kawin tu. Enak hak beranu. Inan meninggal di dengku. Pilih yang tadi. Pilih yang gan. Pilih yang tadi. Yang menyepelai bahagia. Yang kedua pilih yang kaya. Dengku, ani inang jino dengku mati. Ani inang jino ya harap pengku. Memanglah perempuan itu matri. Perempuan tercipta dengan matrinya. Urinang perlema. Urinang perle cantik, perle bau budak. Boleh katanya, abai ada bau. Ni urinang, bajak badawah di kalau baje. Kalau ragam. Nah yang tu baje bunuh cak uro dalam nunggu. Ni punya urinang, sepadan mata kesuk baje. Ni punya urinang, kenang jelbab warna pink, baje pink, rok pink. Ya Allah. Yang ladum salah tu baje ni. Kunang mirah dari ujung O sampai ujung kaki, urung hitam. Jalan dari urang, wow, jerubok tersambai ku. Maka nak pegah kiban ku. Orang inang harus matri. Orang agam dah kemah. Menyeperle permoh bertari, modal bertiga. Betul. Modal. Yang pegah adik permoh long hana tari sagai. Bedak meji dah buh tari. Bedak meji, bedak gatai di ku awak kaya ibu bedak meji bak punggung. Dah cok permoh tanya bak muka, maka ada tahu sang-sang muka permoh long lagi punggung hi muka. Pakon kana buh bedak meji. Maka uragam beba kerja. Gaduh dua orang kupi nampu pengam bambakam kat kupinya. Kedua orang kupi wa pelu pujum, ikan empak tipak uru-uru kan. Ayo kerja dong. Kai men tu. Naya berkenang tak? Ada cibatuk road. Mak, minta yang kaya. Yang kele, minta yang keturu. Yang keput, lah kemah mak. Minta yang nak agama. Taribat jadak. Nyolah kemah mak. Abadi. Nyolah kemah lumpu contoh ron abadi. Mak. Merumpok lintu tanyo lagi abadi. Nak senang ni. Merumpok lintu tanyo lagi Walid Junaidi. Nak senang ni. Kaya dia ni menyokolo maka mengejek dah le. Watai ke abadi hana mengejek-ngejek menan. Merumpok lintu lagi abadi nak senang ni. Merumpok lintu lagi Walid Junaidi nak senang ni. Kau cara pegah senang hana sabar ke? Menyala lagi nyol lintu ku iwa bangkai ku. Rugo man saboh ku. Lintu ku menyana agama. Bedang ku. Lintu ku menyana but bedang. Lintu dengku menyagat keturunan ganteng na but ilmena beda. Yang lintu ni dayo senang dah kalau. Allahu akbar, Allahu akbar. Asal kamu gerik kawak melatah aja. Imam sap-sap lebih lah mati. Hai ni lintu kah bang ikutnya sabit di mugrib ya bang aji. Ya Allah, bereh lintu kah. Kan lagi lah kolong ayah kah yang hana jelas kan. Mana lintu anak tanya aku hantar meja melasah. Merumpok ngabati pelu kenang luek sampai-sampai 20 pujuk.
Berotok lah kemah lagi lembeng lebui. Punya musyam dengan berotok je kamu ningai dulu. Yang kena modal itu ni tak pegak pesta dengku. Habis bank 200 juta tapi nyan habal itu ni tayo. Nya lagi nyol itu ya masya-Allah. Ilun mak menyahan dakwah di rumah, menyahan lo jauh masjid menasah pulang ke. Bunda, ayo kita solat jamaah bareng-bareng. Cinta awak. Nyai dong permoh likut han banggar. Allahu Akbar. Ilikut. Allah Akbar. Ya Allah kalau ada laku senang hati. Yang gecok berdoa laku senang hati. Nyo kadang-kadang wa badawah ke mak permoh balako. Hai pak. Haji tiga yang punya jalan. Ada imam tiga. Okey laku kadang kam dah. Ikan katrik mana kadang kimu. Alah hai bang hai be ulang-ulang nah. Donglah kimum siga bang. Oh kabere. Nyo putim tiga. Tiga tangan. Tang gedok. Nyai jaklung lagi bulik ke bino raya. Lagi duit sembayang alih patah duit sembayang kaulung. Permoh beli kolok. Okey, stop Nyontuk pu yang kukun ilung kai ikut. Ya kem. Ya tu kem kan kem long-long mendeng. Kalau hantam tu hidup. Nyaman. Allahu Akbar. Ilako ilaka permoh. Ini kim, han mangat, han ikim, baik kalian belaganya merufun. Iko nyampi ke tarik Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Urinang kusima waladdallin. Urinang ni Yohan. Gepreh urinang nyop ayat dikeun. Je deh, nyampe balik-balik mendang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bereh jilakoke. Yasin ikut. Tapi han habis dah. Yasin. Allahu Akbar. Tok tabuh ayat dah gaya dulu. Oh, ani inang. Akemah. Nyok kalau pegak-pegak. Yang hai masa-masa kah kadang kau ini warot. Pilih yang betul-betul pilih. Sekali salah pilih akan menyesal seumur hidup. Maka sekali pilih jadi. Kan lagi pilih pemimpin. Salah tak pilih pemimpin 5 tahun. Tapi salah pilih lako seumur hidup kita akan menyesal. Pilih yang najak. Pilih yang na ilmu agama. Nak bahagia dunia akhirat. Lakona ilmu agama, perumah na ilmu agama, berdua bergabung, maka payah putus silaturahmi dalam rumah tangga. Pakot dikarenakan sama-sama na ilmu agama. Cin bayang mak, lako kat akai, banghui perumah lagi Nabi hui. Adik cinta Humaira. Karena wajah perumah putih bejut. Banghui perumah agak hitam bejut. Ling. Anak kajak le. Gepuja-puja. Orang inang lung tepu mak. 2 pu yang sangat senang orang inang. Yang pertama, senang gepuja. Yang kedua, senang kepek. Orang inang punya gepujanya. Lehullah nak dengar. Cantik kah? Dek kah je nak? Yang putar-putar dalam rumah mak lehullah oleh malam. Puja orang inang. Maka silaturahmi dengan orang inang berkat. Hai, orang inang punya hana pupul. Orang inang hana pupul dengku. Niat pasah dako. Punya hana butai. Permasalahan lagi kepegah dalam syariat agama, maka urinangnya baiklah syurga hana menumpuk. Yang percaya minta lah kau yang malik. Sadwa alhamdulillah. Oh ni kalau ada ni. Tak tajam matai. Mana yatim duduk dayung. Kita jo sakaratul maut. Kah lakau bino baik putus-putus silaturahmi. Yang long pegah dulu le mak. Dia pegah lain. Yang kedua mak, ditanya, leuh ngan lakau bina, leuh ngau orang syik. Yang kelih, bek putuh-putuh silaturahmi dalam kampung. Tapi ulun tuan yakin, ulun tuan perhati dari Buna Mekhanduri mak. Kampungnya mantang kompak dan bersatu. Betul? Kampungnya buat mantang na, betul? Meri dengku lakai maah abadi. Ulun tuan jak dakwah tiap malam. Tak kalan orang inang mak, rata-rata orang inangnya orang-orang yak buat ba abadi. Tak kalan orang agam, hiroro tak gaya yak buat. Ramai hana yak buat.
Yang yak beut ramai oragam puri nang. Abang lah kemah tanya pemimpin rumah tangga abang. Tanya yang payah yak beut. Ke mak permoh. Dek, baik yak beut kah? Long yang pernah kah? Hana payah kerja abang abadi. Elong ada lagi nyo imu abadi baju. Ya kan, dia urinang yak beut. Dia oragam hana beut. Gaduh dua. Maka oleh kerana demikian, gampungnya punya perlai begat. Pengajian dihidupkan. Kompak. Anak muda berkom. Anak muda sabi-sabi anak muda berkompak. Oh, anak muda. Anak muda sabi-sabi pemuda berkompak. Anak mudi dalam kampung tuahnya. Ayo, biasa-biasa saja. Bek gatai lagi ulat. Belacang. Yang lagi maaf, mak. Elong bunuh ibirun. Kalian mak ramai-ramai ibirun. Putra kejadian ibirun. Ya, ramai-ramai bak orang kopi anak inang. Malai. Jamun anak inang. Malai juga kedai kopi. Riyu jak bak kedai kopi. Riyu jak bak kedai belanja. Hijit awak inang jamun. Anak inang jino mental luar biasa. Ime Honda, wai. Anak agam. Anak inang klakson Honda. Pum. Anak agam. Beda kagaya. Anak agam duk ada kopi orang nyomak ni kalian. Anak agam muda-muda. Anak gaya. Anak inang. Laki mah adik-adik. Nak. Bubut dempujut. Baik malai ayah bunda. Bubut dempujut. Hati-hati ni. Media sosial akan menghancurkanmu. Media sosial akan menyengsarakanmu. Hai. Itanyo agam hana bekah. Tapi ani inang. Siga kejadian. Akan berbekas umur hidup. Akan menjadi pengalaman pahit dalam hidup. Maka butoi-butoi. Jaga diri ani-ani inang. Maka lohon. Abang ketua pemuda. Yang tu. Geta tuha gaga. Hai nan ketua pemuda, pakan Tuhan. Abang ketua pemuda menyajut di kampung pegat pagi kampung. Putra pagi kampung, patah batas kampung Melasahatan. Tulis ini. Yang pertama. Puan aja. Do you? Oh, ada kerusi. Ana mental saja. Oh, ini tu. Ya, hai. Ketua pemuda pegat iku. Dilarang berkunjung 1 kali 24 jam. Anak agam hanjit yang intat ani inang kampungnya. Kampungnya tidak boleh ada khalwat. Kampungnya tidak boleh ada judi online. Kampungnya tidak boleh ada sabu-sabu. Kampungnya tertanda gesik kampung Melasahatan. Mengetahui ketua pemuda dan yang bijaksana abadi god kampung. Yang ketua pemuda nampung wewe mesti pak le bro meninggal le. Anak-anak muda yang hitam dengar tanya. Tak kemah. Orang kampung. Pak Gesi. Hang hitam dengar tanya. Watai pesta orang. Baik jak. Tak kemah anak muda. Long ibu dah boleh kepegah di Pak Sekdes. Di kampung tanya. Tip pesta. Orang meninggal. Tip na orang meninggal. Orang mati. Tetap na dalai akhirat. Betul? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyonyan betul mak. Kampungnya akan keramat. Nyo dah tak pesta jenuh sayang terkedih. Ni kalau pesta jenuh. Ubi raya terata. Watai bak dakwah beno terata ke. Puan nak belanja tak kan? Kan ni mak. Nyo dua gok-gok kam meninggal. Ini kalau. Beno terata dengku bak mulut tapi menyabak pesta cini kalau. Urung tari-tari bak pesta ke dia. Pegat musik. Maka kampungnya mak menyajit bekna musik-musik mana. Jino jauh tak pesta dengan jamun-jamun. Jamun tak menikah malam, betul mak? Gejak intal-intu malam, betul? Kebangun siro domdrin, betul? Jamun ku tinggal dong domdrin. Jino hanale siap, ya. Segala pesta mulai mak. Musik beberaya. Nyo son kampung ah. Son kampung hanya pakai ke musik-musik itu. Pegah. Bak pesta son kampung hanya pakai untuk dalai akhirat. Lebih maknya hanya pakai pakon dasa. Ya bak orang kahwin ya dah kala. Nyolong tanya mak, menan tak pedit musik, tak undang abadi, cocok. Bele abadi, walid nak dewi, hana cocok. Menyalon undang nyan pesta, tu hana cocok je. Pulang abadi, dia abadi bang kedua mak serba salah. Han gejak orang kampung, oh gejak samping. Okey, everybody. Okey, aceh pungo. Cocok mak. Jino kaji tak digeseng. Darah baru, lintu baru, truk bah betruk ke dia. Sambut dengan selawat. Sallallahu ala Muhammad
Gecok dia urung tuha kampung, gecok lintu baru mak. Gepejak badara baru, hidup ainan. Gecok dia urung tuha kampung, gepesiju. Orangnya letak urusan ke Acehnya. KMC, musik. Waktu habis acara pesta, ada panggung joget-joget menandu. Menyajit ha kedua pemuda. Kampung yang mutuahnya. Baik nak tanya. Mak, nak kemah. Lun tapi kon urung cara. Kemah. Lun mata lun taboh mak. Tapi lun kala nyoyo aku pegah. Yo aku betul. Abati katanya dengku urang keramat. Kepemulia di Allah. Betul kira-kira. Nya abati mak. Ilun mak anyo lun keun ba abati. Abati nak awak dia abati. Baik dengar dakwah lun abati. Buku keun mak sekret. Ku Junaidi. Dia ni buat drone mantap. Baik ni polis wajib menyajik pegah habal hajib. Nyan ban menyo urang mulia mak. Punya abati urang sombong. Yang menghana agak dengar long dakwah. Yang agak perah agak weh pergi. Tapi ni abati mak ke simak dah. Walaupun lah mati ke. Ui perah latih ke. Cocok mak. Ni kalian maklum perah pesta hanjit menang. Dah ni yang kaya-kaya le tapang baik menang perah pesta. Nyahat. Siga minggu sekolah pesta. Tajak bagi si. Bagi si. Get. Nanti orang minggu tanggal 5 Oktober na pesta rumah bagi si naduk lintu sinyak rumah. Oh yang ni pegah barosa. Yang kenya bagi si. Lintu orang panai, orang di timur dia bagi si duduk kena. Okey tak preh. Bagi si nanti dengan perangkat-perangkat kampung bagi si menyajit bagi si agak bengah baca bagi si je. Buat cara hana bagi si tak menoa baca nalung undang abati, tak menoa biuk segala arwah nak lancar acara. Oh get. Di bagi si yang gepreh. Get. Geprah bak dua haput draw kerja. 288 draw punah rumah. Tamah abati sira ni. Nak tamah dusun-dusun sira tu sak bang kerja bengah-bengah. Tinggalan. Get abati baca doa biu. Abati nalintu Junaidi. Darah baru Junaida. Oh get. Yang mesti contoh, purusan awakah le. Kan cerake mana mengatakan. Akai lo cukup na urung toto thang lo. Ke. Kan masih mengejek nah. Untung anak keramat ke. Kama abati baca doa biu. Abadi astaghfirullahal azim min kulli dzambil azim macam bacak Allahumma salli ala sayyidina bacak kun Fatihah kun la ilaha illallah habis nundung baca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in baca dalam Allahumma alif baina Junaidi wa Junaida kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Tisara wa alif bainahuma kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zuhra wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Habis laut baju khanduri abadi kekeun gesikeun nak maaf pormohnya kamu kawan nampai kurang nanti popai dengan sebelah menjaklom ya teh baru lintu baru oh get gedubit abadi gedubit gesi niku makna perah cocok gedubit urungnya gekeun di permoh bawa son musik nak pedang aku ajo ikut bawa son hana mangga na abadi ikut lop nak jawa dia awak son cik nyan diundang ibaju gara-garanya diundang aku lagu nyamput okey nyan lagu pun untuk abadi ka kerja gapreh jameng ya ka pakai MC no. Selamat datang di pernikahan Junaidi dengan Junaida. Saya sebagai MC akan memandu acara kali ini. Semoga acara kali ini berkah sakinah warahmah. Nyan MC. Truk lintu baru pegah lo. Lintu baru memasuki rumah darah baru. Wih, diagamnya. Pelan. Ikut dia ni muda ikut penyakit katruk kampungnya lo. Katruk begal tabotu. Yang mendamai jauh. Kopiah tan tepu-tepu dan nyan model kiban mak.
Dia awak musik, ikut awak magun. Hai, bek musik nyan ka pedih, mana mangat ada dengar saga. Ikut awak suara musik dah cik. Lagu-lagu lama mentang, yang awal-awal mentang ka pedih. Malu, aku malu. Pada sidom apui yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Yang lagunya pedih sampai habis abadi hang ije dua. Ci tahu ubah gaya baca deng. Lagi jamun mantap. Ci notro ba pesijuk hai urang. Pesijuk yang pertama, nek darah baru. Gejak nek. Nek darah baru umur 60 kak kenang tolek jenis kala ni budak keroy muka keroy menyahang item tolek bengeh cucoy. Pesijuk yang kedua oleh mak darah baru. Di mak darah baru ni nyantah sabot nyantah je kadang ku amplop dalam laki maaf. Pesijuk yang terakhir ayah darah baru dia wayang. Pesijuk gok mantom ikalan hantom iu nak ia sabah ember ki bancarai. Ai fikir cong jaro nyam betul-betul sejuk urang. Ai mak tahu bah gayanya. Bele baca dalail khairat watena urang meninggal ngurung kawin. Dua apa? Ubah. Menyejut jino nyolong pegah cerita sabok mak. Di kampung di Abdia. Anyo bang telepon urang samping kampungnya. Di kampung di Abdia mak. Ternyata urangnya dari tun liuh merdeka Indonesia mak gebaca dalail khairat tiap malam Jumat. Gepegah dia urangnya, tengku wate kamu baca dalail khairat, anak-anak muda baca dalail khairat, urang ya bai rame-rame. Biu rajah iya nyan, biu baca dalail khairatnya. Ternyata ngan iya nyan tengku rame urang pulih. Nebateh tengku dalail khairat, puji-pujian kepada Nabi, solawat kepada Nabi mengandung keramat. Acehnya keramat dari jamun. Ni mak Abu di Kota Keruang keramat Tuhan. Abu di belang-belah deh keramat Tuhan. Abun di Selimum keramat Tuhan. Abu Ya Epat di Aceh Selatan keramat Tuhan. Empat Abu Paluh Gading di Aceh Utara keramat Tuhan. Abu Haspalah di Nisam keramat Tuhan. Kedih lam dengku Abu Payapasi keramat Tuhan. Kenolom dengku lo sukun macut negala nengku. Nyai lo sukun. Walid Junaidi nak keramat Tuhan. Yang ni kalian tak tajam abah. Ai, ni petih long keramat. Tak kawan hang petih. Pakar hana petih. Memang hana keramat. Mak, anak muda bisa keramat dengan dalail khairat. Maka menyejut di malam Jumat baca dalail khairat. Daripada anak muda gaduh dua kedai kopi, hanampu mubut, kena rukuk samsu, urung beno, samsu beno. Patai batuk tu haji batuk ayah ai. Kupu dengku. Dia ni inang jak rame-rame kena baca dalail khairat. Mak, yang pelai kena pegah rumah tangga begot. Yang pelai kena pegah ayo ke keluarga begot. Yang pelai kena pegah suami isteri begot. Yang pelai kena pegah dengan orang tua begot. Tujuan pertama untuk bersilaturrah. Tujuan tak pegang mulut yang kedua agar tanya getepu di Allah cinta ke Nabi Muhammad. Mak nak cinta ke Nabi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ni bro ni. Kakak imalah aku tunjuk. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Bagaimana dulu ah? Yang beres gureng. Yang pertama itim cok anu, yang kedua anu itim ngomongnya. Biasa anu yang ayah mati hai itim. Kalau itu kalau kurasa hai itim. Anak agama ni inang tetap dengan mak, manja-manja tetap dengan mak. Ayah tak betul, kenam nandung. Yang anak mit ikli yang peyem tau. Anak mit ikli yang peyem tau. Ke mak plak. Dia iam langsung. Mengkap dia iam. Sabar lagi kan. Mepepet, pam nak ancung.
Urinang kawan. Kalau urinanya kekuatannya luar biasa. Dia anak agam tewe bak jalan gara-gara cuma ipegah dia ni nang kita putus. Hancur anak agam. Muai macam pakar di keputus sangat. Anak agam cukup senang ada yang nang mudah makan bang. Dia kena agam. Hai dah jangkai macam bu kalau ompak minyak ni. Kah? Oh ni, kena pegahnya. Mak baca selawat Nabi agar cinta tanya kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Mak mulai singa dengan semerah. Ya Nabi salam alaika. Anak muda nak jawab ulang. Ya Nabi salam alaika. Anak muda nak ibu bina. Ya Nabi salam alaika. Anak muda anak urinang nas mula. Ya Nabi salam alaika. Urinang nak ada ya. Ya Nabi salam. Dimanapun bisa baca solat. Baik lagi orang agam yang masjid. Baca selawat mak bertenang hati sebagai bentuk cinta. Tanya baca selawat lagi dah pegah cinta ke Nabi ni. Maka pegah cinta ke Nabi itu bela raya. Pegah cinta ke Nabi baik terakhir. Pegah cinta ke Nabi baik seramaya-maya. Baik lagi orang agam yang masjid. Hana betah tagai tunggu sampai selesai selawat. Jadi kalau orang agam. Gejak Jumaat paling terakhir, gua paling awal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kagak bedah. Mau Fatihah nak pre. Kan dah pre ya Fatihah. Habis selawat dah bedah. Putra penting thai remo. Nak permo ni. Putra nyahi. Nya kadang-kadang sirah selawat aku. Sallallahu wasallam. Kabar nyun kiri. Ala nabi sayyidina. Kepeduk tilap radih kat sedar rano. Sabihi. Oh tilap ke. Ajma'ina hitam cu tilap ke. Sallallahu wasallam. Pancuri palih kiri. Alan. Terima selalu lagi ya mak. Mak ni bedah malam-malam baca solat. Ternyata solawat lewat dalail khairat yang dengku cukup le mak. Tak maaf. Mak menyana hajat yang gelem dikabulkan di Allah. Tungku Junaidi jamun yak dakwah ngan Honda. Yo lu pingat. Lun dakwah cukup trip adu. Viral baru-baru 2018. Jamun dakwah ngan Honda. Tu klik 11 tahun ngan Honda. Sebelah tahun dari biru tapi dalam hati Allahumma sholli ala Muhammad lung kalan motogop lung doa ba Allah ya Allah berkat selawat Nabi ya Allah Nabi lung moto ya Allah gebi dia Allah moto pun lun tuan setelah 11 tahun dia undangan dakwah moto Starlet 27 juta mertuh you bino moto tak pedih pasti suum kaca. Tak buka kaca meninggal dia nyoi dalam. 3 ya dakwah aku mati motor. Plak mati mati nak wa kuno, plak mati. Hoi gisi tulak siat. Gisi bah tulak motor lung. 2 tahun Starlet. Doa lamba Allah ya Allah. Motor Bentley Starlet. Ya Allah berkat selawat Nabi long pegah sampai dakwah ke Nabi ya Allah baik sampai tai Starlet ya Allah hanayum sagai tai Starlet. Sedekah ikoh dari 1 juta je 500. Tolong ya Allah menyana ya Allah yang lain ya Allah gebi ya Allah mak dia 2 tahun dalam doa. Afanza. 1 juta per 125 juta. Afanza. Punya masalah karena second bocor ya tu. Saya ujian kapayah berhenti. Igop dalam motor ada ujian dia aju ikai payah deng mak. Dia deku pakai deku bocor ya tu. Naya ulah-ulah pakai payung ku pam pakai baigoi juga. Ani kalau mendoa lamba Allah ya Allah berkat mulutnya ya Allah berkat selalu baca tabi-tabi ya Allah Nabi ya Allah motor baru Bentley second putra kajingung. Tak malai dah dakwah dengku. Jakrung neo ya jingung. Nanti puana le. Anak mi jalan KMA anak mi aja nak beli tepu alah anak jinon kalau dia dari kan yang punya perti anak mi nyo jamun gelah put SD mentang bekah luang betelung lolong lagi yang gelah put SD mentang bekah no luang kalau orta jini kalau main kelereng trend li leboh kelereng ba mata ada
Menyanyi kan ganteng-ganteng. Anak Cina ganteng-ganteng. Baik tanya. Hai nak. Nak kaya abut. Hai. Nak kaya abut. Saya apa tu? Kau dah pegah raya, karaya aja you. Hai. Nak kaya abut. Bakso kaya abut. Bak abati. Hai. Nyo bujujur. Anak suana mit lagi su malaikat. Long tanya yang baru. Abati nagat akai. Abati. Gat akai. Awaknya naga akai. Ana, itu pun pegang. Anak mit mantang ati-ati god gu itu yang teh malaikat yang teh jin. Macam mana? Anak nak kaya abut. Gempernah di abati betul. Anak tanya ke abati besar. Abati tak dengar su abah. Baiklah, ikah waktu raya. Hawa kejut lagi abati. Hawa kejut lagi Walid Junaidi. Pakai kamu kurung hawa ke? Abati, gata hancur hanya abati. Ikah hawa ke lagi elung atau hawa lagi urungnya? Kah kaduk begat. Kah pun kuhai bagi sedekah. Mak, ni aju anak bak abati. Ilung na urung pesan bak lun. Na urung sah benar bak lun. Nyoprai. Terlaut anak tiga segai. Maka je lagi yang kejadian. Bek, anak mak mana lagi? Anak amin mak. Hai, nak, mak, anak, nak terasa mak kapal sebelah. Nak terasa kasih jam setengah. Pokoknya tengah jam tu kabeh dakwah. Dia buat. Duduk anak soleh. Dapat uang 50.000. Wah, nak siap punya apa enggak? Gema tu. Hai mak, ilunyo lah kema. Ilun malai-malai dengan abati. Menyo semua buat ke abati mak. Malamnya tanya tabi semangat. Tengah yak buat bak abati, hukum bak abati. Ilun semangat tak gelong bib. Menyahana tak dakwah lagi nyo mak kamu nak kada huruf. Mesti mana modal dakwah. Endanya buka mulut nak muslimut. Yang teroro kada awaknya kada Kek terus wino. Ake buat mari baca doa sama-sama. Auzubillah min habis huruf. Ya, nak kaya buat. Samroa anu nasasan wujud ku urang malik. Wujud ku ulama. Wujud ku urang yang bela Palestina. Wujud ku urang yang benci Israel. Mak nahawa nanik malip malam mak patai ingin kena. Ya. Nyolong pernah biu. Ramai orang tua dengan selawut tu. Hop. Kena kalat. Nyo bukan sekarang obat. Ni mak. Tungku anak long tungku ke hati baca tungku. Ya Allah, ku yang ku pegah nai dengar. Elong tungku kamale ngah abati ngah ustaz-ustaz pada ayahnya. Lambulannya lehega kenang hoi kan. Ayah yang hadim je. Long tabe-tabe je. Nak ubat tengku anaknya tengku nak kelihatin. Nak ubat tengku anaknya tengku nak lemah hading. Mak, ubat mandum ubat dalam Al-Quran. Selawut nak Al-Quran, maka selawut bisa menjadi ni mak cara. Ni mak necok jaroron. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ne pedu ina bak dada haji mak, neken selawut harga truk, ne usap dada. Tiap malam lagi nya ne pedu. Insya-Allah ane akan menjadi anak yang penurut pakot. Tak bacakan selawut Nabi kepada anaknya. Tunggu kerehat hati long PJP selawut jiat tengku jiat. Mak Allah han mungkin getulak doa-doa tanya apabila dalam doa tanya nak tersebutkan Nabi Muhammad pakon karena Nabi Muhammad yang sira kekasih Allah. Munya necok doa nisbatkan Nabi Muhammad dalam doa drone na urang keun lawainya ba ulun tuan Tengku Junaidi pakon doa-doa kamu payah tak diterima di Allah Tengku Junaidi mungkin tanya tua mak dengan selawut Nabi Muhammad seandainya tak pegah ya Allah berkat selawutnya ya Allah Nabi anak long bersoleh mak sawit 10 hektar hanayu tanah belang 2 hektar hanayu
Ruko epat ika mak tak pegat dua buah pintu hanayu. Apabila gentanyo tidak memiliki anak yang soleh. Tapi menye anak je kebut. Anak soleh. Anak gat budi. Anak nak ilmu agama. Maka tanya sebagai orang syik akan senang. Nekalan. Kamu anak-anak dayahnya kadang-kadang hana peng. Urang peng kamu. Ya, sabah saat drone sakit. Sakit mak. Ha, sakit. Ga sakit mak. Iwo anak yang god baik kulam. Kuikan ba mak. Mak. Drone mak singoh kuat ba kedih rumah sakit Zainal Abidin mak. Drone mak kuat pubat dilung mak. Mak han kupua sampai drone pulih. Gekeun lam hati mak. Ne kan ubat yang kulake. Kan rumah sakit yang kutuju. Kan doktor yang kuminta. Tapi yang kulake kah begat akai dengan lu. Gekeun lam hati mak. Iwo anak dayah mak ngejak krung iwo. Idu samping mak kuikun. Mak laki maah mak. Lu menyayak baror rumah sakit hanapeng. Lu mak menyayak baror ba doktor hanapeng. Pulam doktor-doktor hebat. Tapi mak lu naga pernah di dayah kutakrung mak. Lu naga pernah ba dayah ayah empat di sini mak. Menyak orang syik sakit. Giyu buka iya. Giyu baca Fatihah. Giyu baca ayat kursi. Giyu baca solawat. Giyu pruh lam iya. Giyu bi kurang syik. Nyanjit ubat mak. Geperah di gurau ulun tuan. Gekun dia mak. Jit. Berapa banyak hari ini anak-anak yang tidak siap dengan agama. Nakek mak, abang. Abang, nakek mak, abang. Mak meninggal, yang ke mana kau? Ayah meninggal, yang ke mana kau? Mak meninggal, yang ke mana kau? Ayah meninggal, yang dam ke imum kau. Dia abadi, dia gure-gure. Kita tidak siap. Gehoi dia di imum. Kas mana ayah tidak? Ayah kan? Ikut dia ni lanjut. Ikea aku. Tengok ke mana pam ke dia. Mak, ilun mak janji dengan mak. Ngemak lu, punya awal koknya. Pernah gekeun bak lu, Junaidi. Menyemak ke meninggal singa. Junaidi menyemak hanali singa. Paling kurang kah yang dang imam mati jenazah lu Junaidi. Harapan orang syik simple. Ya, puan motor dia ni mak. Geu sagai mai. Kena muntah. Geu sagai. Tapi menyai puak ilmu agama dia ni. Nya lu perah rahsia. Di rumah maklum nak habis. Habis hata lu ke download. Ya perah bawa orang lain. Hai, Junaidi lu. Ceramah. Kau lucu je. Buat gop ya perah. Pakut. Bang. Bangga. Tak kemah. Menyajut abang-abang. Menyajut adik-adik. Waktu mak meninggal. Bajuk bagop. Tak semana kerod. Adik inam-inam. Semana kerod. Semana kerod. Menyagap semana kalau betul-betul. Kecuali orang-orang yang kepercayaan. Orang-orang yang jaga amanah. Mak tanya meninggal tu. Kena penyakit gula. Baki ke ikoh ke bekem. Mak tanya meninggal. Ayah tanya meninggal. Mopok motor. Ismano egop. Dengar ismano tu. Sambil jijik ismano ayah tengok. Ijak wa kedai. Kita nyang degop. Hai. Drone semana kat hati yang mopoknya nah. Kiban jenazah kau nya. Yang kenyang kancu le kancu kok ngeri ayu. Ilung ada semana kok yo baju. Yang menyegok semana. Mamnya semana dia ni. Kita nya igok. Dek, kah yang semana mak. Kiban jenazah mak kah? Lagi mak kah je. Kiban. Napa kat adu-adu mak dua ada. Maka abang-abang paling kurang ni abut wujud semana daripada urang syik. Anak inam. Jago kau ya dengan kau. Jago lagu dengan kau. Buka Facebook, menyawat TikTok, ada raya tu. Kita cocok mana? Jawab kayu. Nyai mak, mak sakit, mak meninggal, iklik ibu dah lanjut. Mama. Mama. Iklik. Gede buaya. Bukan klik dek. Kan kabur ke dek. Ecok Yasin. Ya hanjir. Hana ya abut. Ecok Yasin pura-pura abut. Yasin. Al-Quran al-Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Gekun denek samping. Amin. Kai tamang Fatihah lalayatin. Pakon hanabut. Anak muda, lon tanya, nabut. Urapu. Malampu. Malam hamil, anak muda ayat but. Undang tengku-tengku muda untuk semua but anak muda. Pegah masalah hukum kahwin. Pegah masalah hukum berumah tangga. Urinang nabut. Malam. Malam Jumaat. Bak abati betul. Pegah tiban khadam daripada suami. Tiban cara bersuci. Tiban cara semayang. Utes je. Yang ini berkompak. Ceduk bukan? Hai. Nak kala ni makkah punya kah cara. Kalau lagi abang kah. Ceduk bukan? Ikut ber? Sambung ber? Ni bang. Yang paling raya su yang gak su untuk dah yuku. Mampu lebih. Bak tua pemuda. Kai plung tua pemuda. Baru dah pegang mampu kai plung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Naik apa? Antuk tatah naik apa? Tikah le. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Okey, duduk anak soleh. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Nani abud. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Nyana but berarti but ba aba, ba abati. Yang iluan abut. Yang iluan abut. Wal asri illal ladzi wa amilus watawa bere nabut. Ronan gimana? Nyorok no gimana? Kau dah nak bayar? Lau jauh hendak? Nak dapat hanya dia menunduk. Hai, yang ini nabut. Okey, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okey, mantap. Gedak raya tu Hanjir dah sapu api. Ayah, ya but, ai mak, ya but. Menyatanya nabut beda ngan urang hana. Adik, ja. Ba abati nak gepoh-poh. Ba abati nak cubit-cubit. Ba abati nak papu-awe-awe. Ai, menyagepawe dia abati, menyagepoh dia abati nak bengeh. Nyola kemah, nyote berakhir dah temu but. Allah abati ni bu. Allah hurung-hurung ibu abati ni. Kita mau buat penyakit hai. Long hana sabar urang. Okey mak. Nyo menyelung sembuahnya mak. Di malam curah 2 orang meninggal. Saya ke batat-batat, ilung je semua buat ku hai bedi. Tapi ilung menyelung kalan mak. Okey mak. Lagi-lagi urang semua bak balai-balai, bak daya-daya. Sabar tak urangnya. Bek karuna. Bek kenan. Allah ya Allah. Dia mak. Ilung hai. Ilung ban karu, no ya. Yang punya ngelung. Tapi fikir, bek ni fikir mangatak semua buat anak min ah. Nyai hino geduk kurang. Ube no baleng, geduk kurang. Anak min ube cucuknya nak melingkam. Macam mayang. Iglop kena, iglop gede, ican kena, ican gede. Imat dia terangan ni, imat dia, itapek dia ulengot. Klik dia dia. Klik, kejap kurang. Makan nak, makan kat klik. Hello, hana aku mayang-mayang anjing. Mayang anu. Lo dengar aku duduk. Tepek oleh lo. Kak kena tepek oleh. Bek. Pam klik dia. Saya klik dia kan. Beri fikir bangat tak semua buat.
Dia alam pakai anak aku. Ni, pada dengar aku. Aku rukuk mana? Pada sembahyang maghrib. Jutuk punggung aku. Itu memang jutuk punggungan ini. Dengar apa-apa be, anjir jutuk punggungan, yang bertuh punggungan itu anjir. Kau klik dia. Pakai anak tatat. Pakai jepit. Putra jepit. Nak keren. Begitu. Kalau makai tanya hon. Hai, ku orang yang nak ilmu tapi penghormat. Tak mulia orang-orang yang pernah anak kita. Itanya hai tak semebut yang semebut guregu. Pura raya mak dingin kena. Galak ke hawa di jamun. Dengar ti hati anak trip di dakwah. Ni kalau pegah-pegah hawa lagi nyo karat 2 jam kalau. Adik, duduk anak soleh. Hai, kita pelong. Empat nak aku pelong. Dan anak pelong lagi. Kedua. Gantian. Mak, nengin kena mak. Kata jo buat bak gure, kayu pemulia, tak pemulia gurenya. Lon tinggal jamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tawa rumah, dah salam dengan mak dengan ayah. Di samping dapur nunggu, kalau kepeduk saka sekilo, kopi Nescafe Sabah, kapal api Sabah, susu bendera Sabah, peng 10 ribu. Tinggal talung jamun. Junaidi, jok pengnya. Junaidi, jok saka kopi. Jak pak gure. Riu pemulia gure, urung jamun. Anak Cina nalam ada lagi nyat. Long yakin kampung nasa sana. Tapi kampung-kampung lain, tempat-tempat lain, hanayum gure. Ijak pak gure, ijak anak mit. Tapi hanai ba saka kopi. Le jak belau bede gure, ngam bede ijak. Walid. Geui Walid. Awak agam katu pai. Budi krek-krek siapa? Mak, hormati guru anakmu sama seperti engkau menghormati gurumu supaya berkah ilmu. Ya Nabi salam. Itanya tam selawat ke Nabi gara-gara cinta ke Nabi Muhammad. Nak cinta ke Nabi. Long tanya mana sekret tu? Nyo kara habis dakwah. So berat cinta Nabi ke tanya atau tanya ke Nabi? So berat cinta Nabi ke tanya atau tanya ke Nabi? Ditanya cinta ke Nabi paling kurang tamu sela. Tak khanduri tasima. Tak khanduri tasi taba buku. Tak pegat panggung dak. Ni mak cinta Nabi ke tanya. Long pegah sabah perkara. Ingin kenapa? Setelah beberapa tahun Nabi di kota Mekah, mak ayah sekalian, diusir Nabi Muhammad dari kota Mekah. Nabi geplung ke kota Taif. Ni mak ilmu. Nabi geplung ke kota Taif. Kota Taif, kota yang pernah mengusir Nabi. Ayah, mak, abang, menyenani jak umrah. Ni pegah ba urang ba umrah. Hai, kabalung tiap tu kota Taif. Kota Taif hana raya. Bak bukit-bukit. Bak bukit-bukit kota Taif tengku, itimah nalung-nalung ubenon. Putra maksud nalung nyan tengku. Nalung nyan adalah nalung untuk pegat minyak wangi. Wangi tak ronyo kota Taif. Tapi setelah tidak sadar, kota Taif pernah mengusir Nabi Muhammad. Getamang Nabi kota Taif, ngenebak agama aku. Icruk dia ni inang, ani inang. Icok bate-bate dia ni umit. Icruk Nabi Muhammad aku. Sabah badai kenang bak pelipis Nabi. Eru darah Nabi. Gejok malaikat Jibril. Gedun daripada darah Nabi. Getanyang dia Nabi. Jibril. Pakan tatun darah long Jibril. Ini jawab dia Nabi. Jawab dia Jibril. Muhammad. Seandainya hana long tun darah roh Muhammad. Menyerut ubumo darahnya Muhammad. Akan ke kiamat dunia di Allah. Karena darah kekasihnya jatuh ke bumi. Nabi geplung ilit jawab Taif tu. Geduk imiuk bak kurman. Terengah-engah Nabi capek. Karena Nabi saban lagi tanya. Nabi Nabi du, Nabi gerah, Nabi dengung. Saban lagi tanya Nabi. Hanya Nabi Muhammad menjaga dosa di Allah, maksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua gekun di malaikat Jibril. Muhammad mendoa ba Allah Muhammad. Menyegata tak mendoa ba Allah. Dia lagi nyo disakiti gata Muhammad.
akan lungcok gunung-gunung nyan Muhammad, lung ti ada awak Taif nyan Muhammad. Pura ke Nabi tengok dulu. Baik malaikat, ilung halung tim mendoa malaikat. Pakot dikarenakan awaknya hanya itu pulung Nabi, hanya itu putra yang lumba, hanya itu bawanya mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hai Jibril, dengar lung pegah. Ilung halung tim mendoa ba Allah karena akan lung kubah doa lunyo untuk singgah urang akhirat, akan lung laki umat lung bertamang syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi ke kubah doa mak getanya singgah urang akhir. Yang kedua ayah-ayah sekalian, Nabi Muhammad waktu menjelang wafat, Nabi Muhammad waktu menjelang gunung wabah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat terakhir, ummati, 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 terdengar oleh para sahabat. Yang kelih, Nabi Muhammad ketika singgah kabih hancur manusia, mati bantu manusia, gepu bangkit di malaikat pertama sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekun, hai Muhammad, masuk kata ke syurga Muhammad. Putra ke kena Nabi nengku, hai malaikat, pegah ba Allah, lung halung tim tamang syurga, segala lung kalan umat lung tamang syurga. Ne mak sayang Nabi ke tanya. Maka itanya baik tua-tua nengku, muslawut ke Nabi, sembahyang baik tinggal-tinggal. Mak lung tanya Mbak Ron, lako Ron nak semayang. Nak semayang. Yo semayang. As-salatu khairum minan naum. Ya, mak. Pukul aku. Abang. Abang. Semayang sebelah ni. Pukul. Berlembut. Hajik gasah. Kena abang. Ya. Semayang lah. Lego. Kami nah ni nah. Orang tangkap. Mesti menang ke pegah. Minah. Baik pukul ni. Pakot. Menyabengih laku. Getuk pintu syurga. Baik pukul ni. Yang penting kena kapingat laku. Nyo tunggu hal laku. Lu saya kata pegah semayang bengih-bengih. Tapi tunggu. Belum pegah Pak Ron, ayah, mak ayah sekalian abang. Urang hana semayang dalam dunia. Sehingga huruf akhirat akan berjalan di padang mahsyar. Ule kok nyan. Bersih lagi ule bui. Semayang. Gepugoi laku. Di permoh hang gede muda. Gecok permoh likat. Gepembusu tua saya. Video laku. Dik. Kok nase dik. Nabui lang kama bang. Hana kepegah nyan bui. Punya kepegah je meninggal bui nyan. Hana kepedah je. Di perumah gedor. Kepemutu-mutu bui. Hai dik, kok nabui lah rumah tanya dik. Nanga ni. Citeh je. Semayang abang. Ya, hai. Punya tanya semayang, anak semayang, perumah semayang. Itanya gaduh dah pegah anak, pegah akai ke tanya. Itanya nak akai dengan ni. Nah tapi contohkan, hai ni tikah menyahana ke abut nak gede bu ayah. Menyahana ke abut nak gede bu mak. Aci kada tiga mak kai hana abut. Aci kada tiga ayah kai hana abut. Yang dia urung si agama menyahana hana abut dah. Kaya sikret. Kaya abut lah. Ha? Kadua go abati merupak ngeluh tapi nankah ke pegah malai keke. Yang tiga tu ukah hana kaya abut ha. Nya kan ni. Igoknya kara 2 bulan lagi apa? Kadang kah tiga. Bang pegak pengumuman di kesi. Malamnya di kampung nabut. Kadang aju. Oi, pulang. Baik punya gegap dia tai dah ni. 2 malam mana aku abut dia tai. 2 tahun kan ada gebap abut. Ya aju ha. Cinta dia. Tanya contoh orang agam. Budah semayang sebuah. Budah jak semayang. Mam nyauri nang hana semayang ni ku. Tanya orang agam bertegas. Nyauri nang. As-salatu khairum minan naum. Dek. Beraju. Alah, hai. Hai. Budak. Nyoh hana kebedah tampar. Budak. Hana kesemayangkah? Dasyal. Uragam. Urinang nagakeun tanyang ba abati. Urinang nusyut. Urinang hana sopan kelako. Urinang nusyut durhaka kelako. Tapi uronyo letak urang agam dayus. Tahu ragam dayus. Urang agam yang hana rasa cemburu kepada urina. Maaf. Ya hai. Perumoh hana gesuk jilbab. Rameng. Dua bak gede. Jilbab pakai, abati hai gak tegurnya. Hai gak putar sampai gak tegur. Na abati lah depai. Na lako ro ne padi. Yang jilbab hana tu. Pegak-pegak menah kan. Duk bak kedai duk urina kenang bajai mukena bajai daster angkinan duk
Bak kedai. Baca dasar ni kala. Gede nyok mana dia gede. Gede kui, dia. Gede kui mana? Sap. Sap. Gejak lantri uro, dia. Bila kau kem. Nyan baca dalam rumah ni dulu. Punya kata tu luar, lagi nyok untuk baca. Jaga pandangan daripada orang agam. Tuhan, yang dah syapu. Al-Mukarram. Punya Hanan ni jaga pakaian, Hanan ni jaga aurat, yang dosa so. Abang dah. Ya dia urinang kebiasaan, nyanduk kat ni, kat ti, kat lamah, kat sana pun. Iuk bak mamplam. Preh hungkut. Kena mantap baca duster. Baca duster naik kat bekas getik aku. Boleh getik aja kat pagi aku. Jilbab mat lewat urang mekat ungkut deku. Hei. Banglah. Banglah mukam gerim hondang tidak. Kebalik kena. Gejok jeragan ungkut plak ternuyu. Ya kalan peti kak-kaknya tu. Nyopungkut ni kalan benar. Nyoina kata, nyopungkut. Padum yang sekilo, bukan di manglah. Yang 2 boh 2 kilo. Nyamban ungkut nyan. Nyayum dah ada yang nyambat. Ilako hana, perumah. Hai mak, ditanya urinang yang paling god kok. Di rumah lagi urung barat, di luar rumah lagi urung alam. Nyan paling god. Di luar rumah tutup, dalam rumah. Dalam rumah eno je. Pakai luar wanyo siat. Luar bola kampung pakai siat. Mutulih no PS asal. Nyawa tu bir luar rumah tu buka-buka, dalam rumah mukop. Tidak begitu. Yang pegah tu dengku. Abang lu kabut gua rumah, kabut gua kampung, kabut gua bak lu. Hana kita lek lang kamang. Pada dia nama lampir lah rumah. Gedua nang gua lako hana tayang sapu pi. Nyan ada mak. Urang inang solatnya dia jaga, tapi hubungan dengan suami dia jaga. Khadam kelako, takzim kelako, dibuka pintu syurga di Allah Subhanahu wa taala. Akau inang mang gua lako ke masjid. Abang ke. Mat iya sabo? Abang ke. Jadi le pahala riut. Urinang taboh gelah ia gebi kelako pahala menandu. Ilung na ku bi ia kelako ku ihu nya hana pahala. Uragam putra pahala paling raya urinang. Depu uragam bawa mereka jalan-jalan. Aba 3 gau biru. Paju batu. Baik berjalan tambunya mewi tapi bawa jalan-jalan. Deku kamu hana motor, hana payah motor ngan becak. Jok becak barang duduk kasung. Keun bak permoh bireun berangkat. Yang bak motor tetap Al-Mukarram. Ilun mak jamun ngan Honda lu pegah ke sebelah tu. Nak mangat tak Honda ngan motor. Lu mengkawin ngan Honda mangat tak. Saya dapat urinang hino ke mana. Kadang-kadang hina kuman. Jerok-jerok kena. Tarik wujud. Yang ada Honda. Hina megah. Tapi mangatat bahagia tak takkan le baurina. Adik, bek berata ulikut. Reut mati gentik ukul. Menyangan motor mak. Abang dah abang motor. Na urina mati geduk motor agak pedia jarau sampai. Hanang menyana jarau sampai kun de suami. Deg. Anjuk ubah motor lu. Dia mak mangat tak du Honda. Lu kada tak Honda. Ulam tak kala jino babak jalan. Kamu ajak dakwah tiap malam. Bak jalan dengan becak-becak senang nak kala. Melihat orang senang itu bukan dari mobilnya, bukan dari pakaiannya, tapi dari hati. Ya, hai dengan becak guplung di peti je. Dia rinang ke. Ban motor peti ron. Ni motor Avanza langsung deim pakot. Peti puan. Lebih gat taik becak. Dia ni mi ubud dang lo. Dipikir kapai Titanic bahagia tak bisa dibeli. Maka mak rumah tangga bugat kelako busopan. Busopan kelako. Urang agam bersayang kurinang. Bayak jalan-jalan 3 gau rinang. Mat bak jaro. Dek. Ayo. Napeng 412 ribu.
bakso sabun mangkok berdua. Pakan bab nak romantis. Padahal cipeng tan. Payuh bakso berdua. Urinang enggak minta macam-macam, keliling-keliling kampung je. Teman lorong je. Kasna nya pegah te perumah long katuha, perumah long hanahi tagan. Hantam dapat tahu puhing. Tapau birin tiga ga keun ba adik, dek. Silahkan pilih bedakmu sendiri. Mana bedak yang kau inginkan, silahkan pakai bedak. Nyo dik menyeu kabuh. Kabuh menyeu nyo. Bek minyak angin kabuh. Nyo menyeu kabuh dik. Nyandik silap-silap nyo kau pakai. Cina bayang urinang tanyo han. Kenang silap agak tinggi baju. Nekalan permoh gesi kiban tadi. Modal na. Nekalan permoh kuimu. Rak meninggal. Hana modal nunggu. Punya urinang na modal ku gejuk pula kau senang lah kau. Dia udah agam yang cukup lur. Ramai tahu agam ke perempuan dah ke clean. Ke perempuan kau kada je. Tebak. Yang gejuk begah balik tak ada yang mata agak. Uragam punya ke perempuan kau cara pegah abah lembut. Ngan perempuan roh lagi primo. Betul puan. Yang dua kedai di mana? Iya. Abang di Tambu. Nasasat. Ini belum tidur karena besok libur kerja. Abang kerja apa? Di Birut. Padahal jauh belang. Lid. Yang punya telepon di Permorong. Bang, kurang. Hah? Tuh dong. Yang tanya agam. Kau depun taban. Yang nyawa rumah. Wa rumah. Lalu kamu nak. Lalu berimot kompi. Cara pegah abah hanang le. Coba dengan isteri seperti Nabi Muhammad. Bangku rumah, bangku buka sangai aku Nabi Muhammad. Paham? Kekun mak Aisyah. Aisyah, hana sepuna. Hana makanan tapu, hana lomagun. Hana upu Aisyah dah puasa aja. Nabi Muhammad nyokot. Bakkan Nabi yo. Ha muka. Hana sepuna. Rabu aku ngups. Sangai pun. Kena urinang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mak, hana banyak-banyak. Kamu nak apa Allah? Pakar dah pegang mulut, nak gat silaturah. Pakar dah pegang mulut supaya bisa mencintai Nabi Muhammad. Silaturahmi lehero dengan ayah bun, dengan suami dengan sesama orang gam. Yang kedua, tak pegang mulut, nak cinta kepada Nabi Muhammad. Pakar karena Nabi sangat cinta kepada kitanya. Adik yang pakai kopiah, yang ada terima. Kena. Drone, Napeng lom. Tajuk peng nak beraju. Kurang beda-beda, ajuk peng. Yang napeng duk ndai nan. Bagan. Baga. Siro. Nyo. Pek akan mah, nyo. Adik yang pakai jilbab oren, ani inam. Kena ne? Ijak puan. Kai klik bet. Dia ijak klik. Man mak haji mentang. Adik yang pakai jilbab hitam. Hitam. Kakak yang pakai jilbab hitam. Bek mati ke. Kurang ya. Oh. Ani inang yang jilbab hitamnya ini. Tiro mentang. Hai tapi hadiahnya. Bagah ani inang. Ron je. Kau apa lo inang? Nah, mihana lo yang agam. So tebe ani inang. So. Yo ini je. Pada. Ani inang. Oh, Pak Jit Ron. Aktif. Ni yang pakai kopiah bayar kaos lepis. Kan? Anak agam. Kena. Ron. Ni. Empat anak muda ni. Nyola kemah. Anak pembicah lain. Yang nak 20 sekali. 20 siapa? Abang Retno. Abang Dardi.
Đi lâu. Di ban? Di tanya lu. Yang tu. Nyo dana Sonan. Sonan ron. Sultan. Sultan. Wa amin. Nan panjang kau? Sultan Al-Ghazali. Sultan? Al-Ghazali. Oh, nyo bere. Mak, nyo bere di pati, tapi di pati. Lahir ni amin, ni yubuh nan ba abati. Nya abati berhalangan, ni jak ba Walid Junaidi. Perlu tukut. InsyaAllah, mak, lu rubuh nan amin. Barosal heboh lumbuh nan, malih takim. Baik ni kalian ba Google, ba YouTube, ba TikTok, bohnan ba abati. Hai, beok je ke bohnan dia abati. Yang penting berkat. Pi baik tua dan dia ni bohnan ba abati, ben you mentang, benar bacu nah. Baik krian. Abati anak lelaki, tapi ni jo. Tak kenal kah? Gelap ada ngajak kula Sultan? Apa? Gelap ke? Kau bengeh kelong ah. Kau punya bengeh sama dah jua ke? Ilung punya bebeno eu begeng. Sultan rumah 4, ku kampung rumah. Nulit tunong. Mana tunong? Nulit tunong. Berling tunong. Ngasuh kajak kena? Ngongon. Yang dah mangga. Patailah. Mana ya kui je mana betul. Nak kajak mak? Mana? Ayah? Mana? Oi. Tahu. Tak nak rubah apa tahu. Tapi nyo mental 3 yo. Sonan ya? Nandron so. Sonan ni. Khairul Fuadi. Khairul kebaikan, Fuadi hati yang baik. Khairul Fuadi kelah pada menjadi kula. TK. Khairul Fuadi patah kampung, nasasat. Nagi jamak. Patah mak Khairul Fuadi. Aci tunyo. No kalau. Jantah mak. Ciba jaro mak Khairul Fuadi. Hai mak kai puai kalau aku di kalau nak kerja ayah. Ayah nak ajak. Ayah Fuadi dah kena lihat. Kuno teh Al-Quran weu. Khairul Fuadi kena lam dah. Idana tekatah ni jak. Anak aku lupa dulu. Oh tekahinan. Nagu purno lagu. Lagu ke purno? Nagu purno doa. Doa makan kiban. Allahumma barik lana. Ada mandua, dah boleh dua-dua dia. Bukan. Nyo behe. Masya-Allah. Kare. Mak nak senang nah. Behe je mak. Anak lain DJ kan? DJ kan? Iya ju. Kalau puan berapa? DJ. Yang penting behe mental. Nyo pelek. Tapi lah kemah. Abati pagi syik. Lah kemah. Tu haput menyajut. Long dengai kampungnya titun warga pergi dakwah betul. Berdaya dakwah bak dayah tabotik betul. Nan makan rilam. Tamah tabotik. Kedua pemuda tamah tabotik. Alah dua pemuda. Itu dengar bak dua. Kalim kawin. Apa dia? Cuma ketua pemuda dengan unsur kepemudaan di dayahnya, di menasah asalnya padimbah balik. Padimbah balik. Balik beut. Nak beut boh dayah padimbah. Menyajut. Long tem dukung. Nak anak-anak tanya cukup ramainya. Tiap tahun mulut pegat warga dakwah, pegat warga. Watetok bulan Muharram, baik pegat dakwah. Watetok bulan Muharram, pegat MTQ antar balai kampung. Cocok? Ya nak behu anak mit. Teguh hantar peng. Pegah bawa balik Junaidi. Ya bawa balik Junaidi. WA, Walid, kamu melasah Hasan Tampu Walid. Kamu Walid hana dana untuk pegang MTQ. Walid kirim baju. Okey. Menyana dia pegah mak. Okey mak. Bak lon tuan 500 ribu. Sabok. Kem lah mak gai 500 ribu. Koknya mengejut dan yang kedua, Walid abati
Buno protokol naga pegak pengumuman Pak Sekdes bahwa bak dayah abati na perle tanah timbun. Padimboh yang kana. Kalau na. Tak kering-kering tu. Abati neterima abati. Bak ulun tuan abati singah bunga. Kirim nomor rekening. Buno yang telefon ulun tuan. Bapak Sekdes yang hubungan dengan ulun tuan. Kirim nomor rekening. Lun singah Siralong Jak Uban Aceh. Singah long kirim. InsyaAllah. Bak lun mak. Tanah RM1 juta. Singah long kirim peng ke abadi. RM1 juta bak lun. Baik alhamdulillah mentang. Bantu ci. Alhamdulillah Bibi Raya menyogok menserkah tu. Hai jut alhamdulillah. Tapi dah ni bantu ci. Ya hai mak tanya tak buat babati, lako ya buat babati, anak ya buat babati, cucu ya buat babati, tanah timbun. Laki maah hana wajar gak pegak pengumuman pada awal. Dibanci tengku, pegah baca-baca aja. Anak muda fikir bebeu. Anak-anak dalam rantau fikir bebeu siapa. Tengku Junaidi singgah nak kirim nomor rekening Pak Sekdes. InsyaAllah RM1 juta. Sip hansip bak ulun tuan RM1 juta. Yang lain fikir mak. Nyan ban ilung lu hargai mak orangnya. InsyaAllah. Alah tengku ku pun nak ajuk RM1 juta. Malamnya mentang RM1 juta. Singah hujuk geron. Tinggal martuh dia ni. Tengku Junaidi. Jak badakwah. Hana minta pek. Menyana. Cok. Menyahana. Pre. Nyan tagai. Sultan 20. Belai kah? Kau pegah habar tok secret lagi tika kau pegah habar. Puadi 20. Jero cantik. Salim. 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 Nalam semangat. Nyana datuk dakwah. Mak ayah sekalian. Nyom ilung tetam 2 jam kurang 5 minit tuan pegah habar. Tak kira maaf. Mungkin lu pegah habar raya tu. Memang meno dakwah je. Tengku Jack. Tengku Jack. Tengku Jack. Tengku Jack nedang lihat. Nyan mak. Yang likut penjara nyan mak. Tengku Jack. Orang katanya pendakwah. Menyajid mak. Nyena acara-acara undang. Promosi mak. Iklan. Tengku Jack apa dah? Tinggal bagi 2 dia. Alhamdulillah. Dicok kesimpulan. Baik putuh-putuh kalau silaturah. Sabi-sabi tam selawut ke Nabi Muhammad. Malamnya taduk kerana cinta ke Nabi Muhammad. Baik lain muda. Bersabah pi. Anak muda. Menyepelek berkat malamnya. Kamu doa. Untuk berakhir daripada doa tanya. Tak pegat iya mak biu. Yang na'i tak perlu selawut lambi. Yang hana'i tak perlu selawut bajaro. InsyaAllah jid ubat. Nak orang sakit di rumah. Nabi iya. Tengku. Iya ni je kamu cok. Jid. Yang berat-berat sakit urang di rumah yang hana-hana pulih ku. Nak pugat ia selawut. Malamnya akan selawut long. Selawut katanya bersama. Mertuh roh urang selawut. InsyaAllah ianya jid ubat. Amin. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata wa syuf'ata wal hidayata ilaina khususan ila ahli hadhil jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim a'malana wa sallimna ya Allah bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mutaba'atan nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kamu, nabi berkat kamu bak malamnya ya Allah. Kamu ya Allah mempegat acara maulid nabi ya Allah. Meselawut ke Nabi Muhammad ya Allah. Menghanduri ke anak yatim ya Allah. Menghanduri ke fakir miskin ya Allah. Menduk mendengar ceramah agama ya Allah. Dengan tujuan ya Allah. Agar kamu singgah urut akhirat. Berumpuk syafaat Pak Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah. Ne petun kebahagiaan kepada kamu ya Allah. Ne pemudah rezeki kamu ya Allah. Ne panjang umur kamu ya Allah. Ne berkat usia kamu ya Allah. Ne berkat rezeki kamu ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Nabi ya Allah. Berkat selawat pada malamnya ya Allah.
Berkat maulud yang kamu pegat ya Allah. Berkat selawat ke Nabi Muhammad. Nabi ya Allah, mati kamu ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, ni pejit anak kamu anak yang soleh-solehah ya Allah. Ni pejit anak-anak kamu anak yang berbakti ke agama ya Allah. Ni pejit anak-anak kamu yang berbakti kepada Allah. Ya Allah, ni pejit anak-anak kamu ya Allah, anak-anak yang bela agama. Ni pejauh anak-anak kamu ya Allah daripada anak-anak yang jadi musuh daripada agama. Ya Allah, ni jadikan pemuda-pemuda di kampungnya ya Allah, pemuda-pemuda yang istiqamah dalam ibadah, pemuda-pemuda yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ni pejit pemudi-pemudi dalam kampungnya ya Allah, pemudi-pemudi yang berakhlak mulia, pemudi-pemudi yang namale, pemudi-pemudi yang menjaga iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat maulud Nabi Muhammadnya ya Allah, Nabi ya Allah, menyena di antara kamu yang tengah sakit ya Allah, pulih sakit kamu ya Allah. Menyena kamu yang tengah le masalah ya Allah, pejiuh masalah bak kamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Ba'dron kamu pegah ya Allah. Kamu hana pegah bak yang lain ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik lain bedah menterop. Duduk leh. Hai, duduk. Yang majalah baik naik jajal. Duduk. Berjarah tiga tu. Doa Allah, ya Allah, berkat selawat yang terbaca sama-samanya ya Allah. Menyena yang sakit berpulih sakit. Menyena yang keluh hati berlembut hati ya Allah. Yang naik nak buka ia. Habis selawat tu nak peluh lam ia. Jad ubat ia nyan mak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Al-Quran itu dua, obat dan rahmah. Orang yang kaya baca Al-Quran merupakan obat dan merupakan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu bi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Laki maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.